Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Amirah Syazana binti Muhammad Syaril. Ingin membentangkan tugasan individu yang diambil daripada tajuk permasalahan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di Malaysia. Kerja ini berkait rapat dengan tingkah laku pelajar. Kini, saya ingin memaklumkan bahawa semua maklumat yang terdapat dalam pembentangan saya kini diambil daripada jurnal yang saya kaji, iaitu Keruntuhan Akhlak dalam Kalangan Remaja di Malaysia yang diterbitkan dalam International Journal of Islamic Studies pada tahun 2022. Kini saya ingin menerangkan satu isu yang utama pada dalam kajian ini, ialah gejala keruntuhan akhlak yang dibicarakan di Malaysia. Ia memfokuskan kepada gejala keruntuhan akhlak seperti pergaulan bebas, perzinaan, kelahiran anak yang tidak setaraf. Kerana remaja kini tidak memahami tujuan hidup mereka akibat terpengaruh dengan budaya hedonisme, iaitu mencari keseronokan semata-mata dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya, ia sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan mereka. Dan last, ia liberalism, iaitu kebebasan secara mutlak. Ini menjadikan masalah yang tinggi kepada masa kini, iaitu pergaulan yang terlalu bebas kepada remaja. Seterusnya, daripada teori psikologi yang saya pelajari ialah teori Bandura, iaitu pembelajaran sosial yang dikaitkan oleh Albert Bandura yang menyatakan ia berlaku daripada pemerhatian, peniruan dan tingkah laku orang lain dalam persekitaran sosial yang negatif ataupun positif. Iaitu kajian ini yang memberikan tingkah laku yang negatif seperti keluarga bermasalah yang melibatkan perceraian dan pergaduhan kerana ia model utama yang gagal untuk mendidik kanak-kanak. Yang kedua pula, pengaruh rakan sebaya yang menjadi model utama atau model pengganti yang memberikan pengaruh yang kuat. Selain itu juga, kurang didikan agama kerana kurang kawan kendiri. Dan keempat, teknologi yang berluar-luasa yang memberikan simbolik negatif. Dan akhir sekali, pendidikan yang rendah kerana mempunyai persekitaran yang negatif, yang mereka terlalu mengikut-ikut keadaan sekeliling. Okey, seterusnya saya ingin meneruskan tentang sumbangan kajian ini kepada komuniti pendidikan iaitu bermula daripada guru yang memperkasakan pendekatan pengajian agama kepada murid, dan yang kedua, ibu bapa boleh memantau anak-anak dan mendisiplinkan anak-anak untuk memerhati anak-anak berkawan dengan siapa. Dan juga pihak sekolah boleh mengadakan program seperti mentor dan mentee, dan juga boleh mengadakan usra. Selain itu juga mengadakan pendidikan tentang seksual agar mereka lebih terbuka dan tidak terpengaruh pada masa hadapan, dan mereka mengetahui tentang baik dan buruk pengaruh seksual yang berlaku. Kesimpulan daripada kajian ini iaitu keruntuhan akhlak remaja berpunca daripada kombinasi faktor dalaman mereka, dan masalah ini juga tidak boleh diselesaikan oleh satu pihak sahaja, tetapi semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Oleh itu, pencegahan awal mesti bermula daripada peringkat awal, iaitu akar ubi, bagi memastikan kelangsungan model insens negara yang berkualiti dan memberikan mereka pada masa hadapan lebih baik, lebih baik dan tidak terpengaruh dengan pelbagai yang berpunca daripada kerosakan akhlak mereka. Saya ingin beritahu tentang satu peribahasa, iaitu sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Bermaksud, berfikir sebelum membuat satu keputusan yang baik atau menyesal selepas kejadian buruk yang tidak berlaku dan tiada guna. Dikaitkan dengan sesuai untuk menggambarkan nasib remaja yang sudah terjebak dengan jenayah atau masalah sosial akibat tidak memikirkan masa hadapan mereka.
Sekian daripada saya, Siti Amirah Syazana binti Muhammad Syarif. Terima kasih dan salam sejahtera.